start makan leaf core tu 26 hari bulan. So 2-3 hari lepas tu ada kawan tegur lah, 26 hari bulan 8. Okey, so sekarang baru dah dekat 2 minggu. Lah dekat 2 minggu lah. Okey. Lepas tu kawan ada perasan, dia tegur dia kat muka nampak bersih sikit. Dengan jeragak pun dah kurang. Sebab saya tak pakai apa-apa produk kat muka. Padahal awak tak cakap apa-apa pun kat dia. Dia orang tegur terus. Dia orang tegur cakap, makan apa, dia kata, pakai apa muka dia. Saya memang tak pakai skincare apa-apa. Okey, awak bukan jenis pakai skincare. Okey. Pakai skincare. Okey. Apa pengalaman lain lagi? Ambil lip core. Awal-awal tu ke mungkin ada orang nak tahu kan. Rasa letih sikit lah. Mungkin masa tu detox badan tu. Okey. Disarankan kena minum air banyak lah untuk masa detox. Okey, saya nak tambah. Sebab Zainul baru guna Olora juga kan? Ada tak perubahan lepas pakai Olora? Untuk yang sakit kaki, kerja jalan kan, berdiri lama. Okey. Oh ya, lupa. Boleh bagi tahu kat orang situ, di sana awak bertugas di tak boleh cakap nama tempat, tapi yalah, awak bertugas sebagai apa tugas awak sebenarnya? Tugas di Kamar Bersalin je. Dewan Bersalin. Dewan Bersalin. Okey. So banyak berdiri lah dan berjalan. Okey. Macam berapa jam berdiri berjalan tu? Tak tentu masa. Kalau masuk kerja tu sampai balik kerja pun belum tentu boleh duduk. Aduh. Okey, jadi apa beza sebelum dan selepas guna Olora Flex? Alhamdulillah, kaki dah nak lengur, balik tak adalah nak kena tinggikan kaki, tak adalah bengkak kaki. Okey. Begitulah. Harap siapa-siapa yang sakit kaki tu better cubalah produk Olora Flex. Ya, kan. So maknanya awak dah guna Olora dan juga leaf core.